Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Hari ni aku tengok berdedai-dedai. Misi Flotilla ni kena bantai. Pasal apa dia orang kena bantai ni? Hari tu bukan main lagi ramai duk membantai aku. Kan? Masa tu aku cakap wayang semua orang tak boleh terima. Pasal biasalah mentaliti orang kan. Tengok orang lilit serban kat bahu, bubur kepiah, bubur janggut sikit. Ini boleh jadi ayahanda dah. Ini boleh jadi tok guru dah. Ini betul dah ni. Macam tu lah. Orang Melayu bangsa aku ni asyik duk kena tipu. Bos songkok sikit, masuk masjid, kan, baca doa sikit, mat kunyit kaki jubur pun boleh jadi ulul amri. Itulah mentaliti orang aku. Kan? Dia tak pernah rajin untuk nak berfikir sesuatu tau. Dia ambil jalan mudah je, nak senang je. Kan? Tengok orang ramai follow, kita pun follow lah. Macam tu lah mentaliti kita ni. Sebab tu bangsa kita ni tak boleh maju. Faham? Dia tak pernah ada berfikiran untuk nak tengok satu-satu benda tu secara jelas, secara betul. Bagi dia kalau ramai orang ikut, mana benda tu betul lah. Faham? Sebab tu ramai. Kalau kita tengok macam-macam isu, kena scam pun ramai orang Melayu lah kena scam. Pasal apa dia kena scam? Pasal scammer tu buat iklan, lepas tu ribu orang masuk, duk tengok. Bagi dia kalau dah ramai orang tengok, kira betul tu, boleh percaya lah. Itulah mentaliti orang kita. Faham tak? Sampaikan ustaz-ustaz, ada golongan ustaz, tapi setakat ni aku tengok ada seorang ustaz je lah. Yang aku tengok dia pun tak sup jilat, bodoh juga dia tu. Kan? Pasal apa tau? Kita ambil satu ringkasan yang mudah lah, ya, untuk korang faham. Berjuang ni, Rasulullah pun berjuang. Beratus tetakkan pedang dekat tubuh badan Rasulullah ni. Kan? Tapi pernah tak tengok Rasulullah ni, pernah dengar ke atau tengok Rasulullah ni pergi berjuang, dia tak mempunyai plan, dia tak mempunyai perancangan, dia tak pernah menilai tentang bahaya, risiko semua. Mana ada? Rasulullah pergi perang pun penuh dengan perancangan, penuh dengan susun atur. Siap pemilihan orang-orang yang nak pergi berjuang. Para sahabat tu pun Rasulullah pilih. Mana yang ada ibu ayah sakit kat rumah, tak boleh pergi berjuang. Nampak tak? Sebab Allah bagi kita akal, suruh kita menilai. Dalam dunia ni yang boleh menilai sesuatu tu adalah manusia saja. Sebaik-baik kejadian, dia ada akal. Kalau bahaya untuk pergi misi Flotilla tu, bahaya untuk pergi redah, macam dia orang cakap break the sea. Kepala bapak apa break the sea? Kan? Dah berapa lama korang nak break the sea tu, tak pernah berjaya pun. Faham tak? Matlamat utama korang nak break the sea. Kalau kau boleh break the sea tu, what will happen dekat Gaza tu? Kau break hari ni, lepas sampai ke Gaza, besok dia tutup balik. Apa masalah? Jadi sebab tu aku kata tindakan misi Flotilla ni adalah wayang. Kan? Kita tak pastilah sama ada dia memang dibayar oleh Israel untuk melakonkan sesuatu watak, bagi memberi sokongan. Sokongan tu contohnya macam aku ada akaun bank dengan Israel saja dekat 20 akaun. Lepas tu ada budak Kelantan tu, dia kata aku baruah Israel, mahkamah tak sabitkan dia bersalah pun. Jadi aku adalah baruah Israel, mungkin aku adalah ejen Israel. Tapi untuk nak menarik sokongan di Malaysia ni untuk menyokong Israel secara straightforward, memang tak boleh. Jadi lahirlah pelakon-pelakon ni semua. Faham tak? Anak-anak Gaza tu tak pernah dapat pun bantuan daripada misi Flotilla ni. Semuanya kena rampas dengan Israel. 30 kontena lah, 40 kontena lah. Mana? Kan? Bila kena tangkap je, oh Israel ni pukimak, Israel ni sial, Israel ni memang jahat, Israel ni telah melanggar undang-undang antarabangsa. Kau baru nak cerita ke? Israel tu punya lahanat dia dah langgar undang-undang antarabangsa ni sejak dulu lagi. Baru hari ni kau nak cerita kat orang Israel melanggar
undang-undang antarabangsa. Israel always break the rules, Faham? Jadi sekarang ni, bila kita tengok kos untuk pergi sana apa semua, siap aku dengar kata ada kerajaan umumkan pula satu bajet untuk dia. Bajet yang kerajaan umumkan untuk flotilla ni, pakai duit siapa? Duit Perdana Menteri Anwar Ibrahim punya duit ke? Ke duit bapa Anwar Ibrahim? Of course lah duit kerajaan. Duit kerajaan, duit siapa? Duit rakyat. Faham tak? Jadi sebab tu, kita sebagai rakyat berhak bersuara untuk mengusulkan apa yang kita tengok tu tak masuk akal. Betul tak? Untuk apa pergi break the sea tu semua? Dapat apa? Kau ingat kau break the sea, kau boleh bawa masuk 30 kontena ke Gaza. Israel tengok saja. Dia boleh perang kau tau. Dia boleh bunuh kau kat sana tu. Jadi, kesimpulan dia kat sini, dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam agama kita pun dah bagi tahu. Kan? Jangan kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Jadi tang mana nak letak ada kata-kata yang mengatakan alah mati ni kat mana-mana pun boleh mati. So baik kita mati untuk berjuang demi Gaza. Itu bunuh diri nama dia. Pasal apa? Kau dah tahu tempat tu boleh menyebabkan kau kematian. Kau dah tahu tempat tu bahaya. Boleh menyebabkan kau mati dibunuh oleh Israel. Ada ancaman-ancaman bahaya. Kau tahu kau akan ditangkap. Kau pergi juga. Kalau kau pergi juga, mana haram hukum dia sebab kau tahu. Bukannya kau tak tahu. Faham? Kalau macam tu, lagi baik macam aku cakap sebelum ni, kau balut je diri kau dengan bendera Palestin, kau terjun je bangunan. Niat berjuang kerana Allah Ta'ala. Bagi kau tu syahid lah. Bagi aku tu bukan syahid. Tu mati katak. Itu cari mati namanya. Faham tak? Jadi kalau mereka ni, muka-muka mereka ni kena kecam pun dah koyak, netizen tanya kat media sosial pun dah melalak hilang kawalan, kat mana nak kata dia orang tu mempunyai jiwa berani mati demi perjuangan ni? Kena kecam pun dah tak sanggup dah. Kan? Lepas tu sembang, saya sanggup mati syahid kerana Gaza. Kau kena kecam dengan netizen pun kau dah melalak maki hamun orang dah. Macam mana kau nak pergi berjuang? Logik. Fikir logik. Allah bagi akal, suruh kita fikir. Kalau kita tak nak fikir dan nak buat tindakan membabi buta, apa bezanya kita dengan beruk, anjing tepi jalan ni semua? Ini haiwan-haiwan ni semua buat kerja mana ada pakai akal. Dia main luruh bendul dia je. Kan? Jadi kena ada perancangan yang rapi. Kena ada taktikal. Kena ada cara. Contoh macam China. Dia bukan Islam. Negara China bukan Islam, negara komunis pula lagi. Tapi dia bantu Gaza macam mana? Dia pakai akal. Dia bantu Gaza pakai airdrop. Keluar pula alasan, airdrop tu timpa anak-anak Palestin mati. Mati berapa orang? First maybe adalah yang mati kena timpa airdrop. Second takkan ada lagi. Matlamat kita adalah nak membantu Gaza kan? Kalau matlamat nak membantu Gaza, pastikan motif utama adalah membantu Gaza. Jangan kau cerita kau punya matlamat nak membantu anak-anak Gaza, tapi bantuan sentiasa tak sampai. Yang sampai cerita kau kena tangkap. Faham tak? Sebab tu aku kata, ada kemungkinan mereka ni semua dibayar oleh Israel untuk melakonkan watak-watak ni semua. Faham tak? Melakonkan watak-watak ni semua untuk nak pakai duit kerajaan, certain budget, untuk nak buat kerja-kerja sia-sia ni semua. Fikir yang ni sudah. Kau tahu tempat tu bahaya, kau pergi juga tanpa ada preparation, tanpa ada persediaan untuk menjaga keselamatan nyawa kau. Hukum jaga nyawa tu adalah wajib. Mencampakkan diri dalam kebinasaan tu Allah larang. Jadi tang mana yang kau cakap kau pergi berjuang syahid ni? Berjuang syahid ni, setelah engkau buat benda mengikut perancangan yang teliti, setelah engkau tahu untuk mengelak daripada bahaya, macam mana? Bukannya kau pergi serah tengkuk kau, suruh Israel potong kepala kau, kira mati syahid. Itu mati katak nama dia. Faham? Jadi
Bila kita cakap benda ni, dia orang kata kita ejen Mossad, kita ni 8020 lah, apalah, macam-macam merepek lah mereka keluar. Mereka cuba nak burukkan kita kerana mempersoalkan mereka. Kan? Tapi kat sini bila kita tengok, kena tangkap, hantar balik elok-elok naik kapal terbang, 2 kali dah ni. Kan? Lepas tu kedengaran pula atas kapal jumpa kondom dengan dadah pula dah. Sebenarnya apa ni? Siapa yang berwayang-wayang ni? Dan siapa yang melakonkan watak ni mengikut skrip? Benda yang tak perlu guna akal ni adalah benda yang tersusun mengikut skrip. Sebab tu kita tengok orang yang pergi flotilla ni, dia orang tak payah pakai akal. Tapi cerita dia orang tu macam cerita yang dah ada skrip siap. Kalau dah ada skrip, tak payah pakai akal. Pakai skrip je. Persoalan dia kat sini, mana datang skrip tu? Siapa buat skrip tu? Kalau tak ada skrip, kau kena fikir nak buat macam mana. Tapi kalau ada skrip, kau tak payah. Kau ikut je skrip tu. Faham? Tanya dekat pelakon-pelakon filem tu, dia orang nak berlakon filem ada skrip tu. Dia orang perlu banyak berfikir ke? Tak payah, dah ada skrip. Ikut je skrip tu. Kan? Sama macam flotilla ni. Faham? Balik pada hadis, balik kepada ajaran agama, balik kepada Al-Quran, balik kepada sejarah Nabi Muhammad pergi berjuang. Mana ada yang tak pakai akal? Tu Sultan Ahmad Fateh tu, dia berjuang macam mana? Ada dia pergi redah juga ke laut tu dalam keadaan berantai melintang dalam laut tu? Tak, kalau dia redah pecahlah kapal dia. Apa dia buat? Dia naik ke atas bukit untuk dia nak tawan kota tu. Kenapa dia tak redah je? Tapi kalau bagi kat geng-geng flotilla ni untuk pergi redah, dia memang redah rantai tu. Biar kapal pecah, biar mati ramai, tak apa. Kami berjuang kerana Allah. Ini semua nak masuk neraka awal boleh ya? Mati kata. Besok mati Allah tanya, otak kat mana? Aku bagi akal, kenapa tak fikir? Kau pergi bunuh diri ke kau pergi berjuang? Faham? Inilah persoalan yang timbul sebenarnya. Faham? Banyak lagi kes-kes dekat Malaysia ni yang kau boleh berjuang. Kenapa kau tak berjuang? Besok Allah tanya, apa kamu buat untuk tolong Palestin? Allah tak tanya macam tu. Allah tanya sepanjang hidup kau ada buat apa untuk membantu orang-orang miskin, orang-orang susah? Apa yang kau buat? Oh, saya ada membantu Ma'had Tahfiz. Saya membantu anak-anak yatim. Ini pun dah terbaik dah. Kenapa sibuk kat sana? Sana bahaya tau. Zon sana tu zon bahaya. Jadi, bila kita tengok cara mereka ni, kita nampak pelik. Perempuan nak mati syahid pergi Gaza ke? Nak mati syahid kat sini pun banyak kalau kau nak mati syahid lah. Kat Malaysia ni pun banyak. Apa pula tak banyak orang Malaysia ni? Berlambak. Kau pergi redah kedai-kedai mesin judi tu semua. Bergaduh dengan gangster-gangster kedai mesin judi tu. InsyaAllah boleh dapat syahid. Kau pergi bergaduh dengan pengedar-pengedar dadah tu semua. Kongsi gelap, rasuah, korupsi. Dalam negara kita ni. Pergi berjuang untuk benda ni tengok. Siapa berani sekarang ni? Ayanda, Abang Long, Abang Kawasan lah yang pergi berjuang lah, apa flotilla lah, apa lancau ni semua. Suruh dia orang pergi redah satu kawasan, kedai mesin, rumah urut, pusat judi yang tak ada lesen ni semua, redah bagi habis. Ada berani? Tak berani. Tapi kalau seimbang pasal bertempekkan dekat Gaza ataupun kudakan agama, nak mati syahid saja semua. Jadi bodohnya kat sini, misi tu adalah misi wayang. Sebab apa? Terang-terang tahu dah ada bahaya kat depan, kau pergi juga apa-apa. Itu je persoalan dia. Tanya kat Ustaz Badil Shah tu. Bagi aku bengong dah lah tu. Tanya kat dia, boleh ke mencampakkan diri dalam kebinasaan? Boleh ke tanya kat dia? Kalau boleh, suruh dia campak diri dia sekarang. Faham? Jadi sebenarnya kalau kita tengok kat sini, bukan netizen yang mengecam dia ni adalah ejen Israel. Kita nampak dia itulah mungkin ejen Israel. Sebab apa? Dia nak menarik crowd untuk memberi sokongan kepada baruah Israel. Bila rakyat Malaysia semua menyokong baruah Israel ni, kerana baruah Israel ni setiap kali Israel tangkap dia, dialah jadi hero. Dialah yang memberi tekanan kepada Israel. Semua orang support lah dia.
Support dia lama-lama, dia kata apa? Dia kata, oh kita boleh sokong Israel sebab Israel dengar cakap saya. Kepala bapak. Sebab tu kita tengok masa mula-mula itu hari balik, dia cerita apa? Dia cerita tentang two-state solution. What the fuck two-state solution? Rumah kau, Israel tu ceroboh bumi Palestin tu, bunuh habis orang-orang Palestin tu semua. Kanak-kanak lah, hospital apa semua dibantai bagi habis. Mai si janggut tua uban ni, dia sembang apa? Tak usah gaduh-gaduh lah, bagi dua. Rumah kau, orang masuk, bunuh mak bapak kau, bunuh anak bini kau, rogol anak-anak kau, bini kau apa semua. Tiba-tiba polis datang, polis tangkap penjenayah tu dan bawa kau duduk berunding 2 orang, rumah ni bagi 2. Sebelah bagi kat penjenayah ni, sebelah ambil kat kau. Bagi 2, jangan gaduh-gaduh. Macam ni ke? Kalau macam ni, dia orang ni adalah bangsat Israel, kau tahu tak? Apa lagi pilihan kita ada? Pilihan atau tidak? Pertahankan bumi Palestin tu. Tak ada two state solution. So hidup berakal, mati jangan berantu. Fikir-fikirkan. Aku akan benamkan misi flotilla ni sampai duduk bawah tapak kasut aku. Pasal apa? Hari tu bukan main lagi dia megah kan? Duk taruh aku kan? Ini kali aku taruh muka dia sampai duduk dalam kasut aku. Dia nak sangat kan Pampers tu kotak kasut kan? Kepala dia tu aku bungkus pakai Pampers nanti. Setakat hari ni pun orang dah nampak dah. Pampers dengan kotak kasut tu perlu dibungkuskan kepala dia. Faham? So hidup berakal, mati jangan berantu. Sekian. Wassalam. Macam. Sebab tu lain kali hal-hal jebat, korang jangan melatah dulu. Hari ni kan semua dah datang. Aku memaafkan saja. Tak ada masalah. Aku faham. Influencer macam aku biasalah. Ada musim dia kena kecam, ada musim dia kena sanjung. Tapi sanjungan korang tak menaikkan aku. Tomahan korang pun tak menjatuhkan aku. Aku seronok tengok korang faham. Itu saja. Fikir-fikirkan.